boleh pula aku tinggal Fai tu dalam kereta. Hai Maya. Hai Syasha, Raf. Tak, kita orang datang ni nak jumpa you datang ke majlis kita orang. Really? Oh, congrats guys. Akhirnya merasa juga kita orang ni makan nasi minyak you Sebaik tak lupa kita orang. Mestilah kita orang jemput. Kalau bukan sebab you dengan jasa kawan-kawan you, maybe lambat lagi dapat kahwin dengan Sasha. Nasib baik ingat Ini Raf, jaga Syasha dulu. Okay, of course. Saya akan jaga dia baik-baik. Okeylah, nanti saya datang Okay, thank you Maya. Okay lah, kita nak pergi kat banyak lagi tempat lain. Kita jumpa you next time ni. Okay. You jangan lupa datang tau. Ya, nanti saya datang. Okay, bye-bye. Oh, bye. Hari-hariku berlalu pantas bila kau ada di sisiku. Okay, that's it for today. Any question? So far, semua clear. Aku ada soalan. Apa? Meeting hari ni memang ada ni juga. Aku lapar. Bukan kau dah makan nasi lemak ke pagi tadi? Aku tengok kau makan banyak gila kot. Tu aku beli kuih je. Itu pagi tadi. Sekarang ni dah tengah hari. Mesti lapar balik. Dah. Tak payah nak gaduh. Sekarang ni, make sure korang betulkan apa yang aku tegur tu. Okay? Benda ni urgent dan aku nak petang ni juga. And lagi satu, aku nak keluar pergi makan. Nanti aku tapau untuk korang, okay? Thank you, babe. Sayang kau. Kau ni kan, makan je kerja. Kesianlah dekat Maya tu. Dah lah, pagi-pagi dah nak kena hadap klien. Lepas tu tak pasal-pasal kena tapau makanan untuk kau pula. Ini semua salah kau lah. Siapa suruh beli kuih je? Macam mana ni ya? Nak call ke? Tak nak call. Aduh. Call je lah. Ya. Hello. Hello. Adik akak. Ni. Adik akak ada mana tu ya? Ada dekat luar baru lepas jumpa klien. Oh, bagusnya rajin kerja. Maknanya lepas ni masuk office balik ke tak? Masuk dalam pukul 1 nanti. Akak nak tanya. Malam nanti kau balik pukul apa? Tak tahu lagi dah. Habis kerja nanti baliklah. Balik pukul 8 lah ya? Balik pukul 8 lepas tu boleh dinner dengan akak. Ni soalan ke arahan ni? Kalau kau rasa itu soalan, maknanya kau kena cakap boleh, Kak. Boleh. Tapi kalau kau rasa itu arahan, maknanya kau kena patuh. Tengoklah macam mana nanti. Maknanya boleh dan patuh ya? Tak apa. Harap-harap dia dengar cakap aku kali ni. Pertama kalinya
Jantung berdetak laju, terpandangkan wajah kau, ratu idamanku. Cinta pertama tanpa bicara mencuri jiwaku. Terbang bersama raikan cinta. Excuse me. Kak, saya belum habis makan. Saya nak pergi toilet kejap. Tuan tengokkan Sini. Sini tak ada orang. Duduk sini. Boleh juga. Okey, so sebabkan ni kedai favourite kau hari ni aku belanja kau makan. Serius ah. Cantik. So scan dulu. Okey, kau belanja aku. Kau pilih lah menu apa kau nak. Maaf, cik, tempat ni dah ada orang. Kita cari tempat ni dulu lah. Biar. Duduk je. Kita dah duduk lah. Dia cakap ada orang kan? Biar je. Aku nak yang ni. Kau duduk. Okey, aku pula sedap ni lauk ni. Excuse me. Ni tempat I. Oh, table you Sekejap. I cari nama you sekejap. Farid. Dah lah tu. Dah dia kata ni tempat dia. Kau tak payah kecoh sini lah. Nasib baik kawan I ni tu. Cik, maafkan kawan saya deh. Dia memang macam tu. Overnya kau kan. Cari nama aku pula. Tapi kawan kau sama apa yang sengkak? Sejak bila korang kat sini? Dah dekat 15 minit kita orang duduk macam ni tengok engkau tau. Macam mana kau boleh tak perasan Kau tengah angau Tadi aku nampak macam gambar laki je. Ke boyfriend awak? Baik mengaku Kau ada boyfriend kan? Kau ni berasa sangat lah. Tak ada pun nak share apa-apa dengan kita orang. Kau tak percaya kita orang Korang ni dah kenapa Asal senyum je kena ada boyfriend lah macam tu. Aku sukalah tengok kau macam ni. Dah lama lah kau tak senyum macam ni. Sejak kau dengan Nas. Dah. Topik tu tak payah buka Aku tak nak dengar. Naik tidur. Lagi bagus. Bye. Lari? Weh, kau nak lari pergi mana? Hoi! Apa yang dia sorok daripada kita? Mal, akak ada something nak cakap lah. Dia tu cantik tau. Baik sangat. Single. Kira perfect lah.
Kau dengar ke apa Kak cakap ni? Dengar. Kalau macam tu macam mana? Boleh tak? Senang je Mal. Sebab semuanya akak dah standby kan, akak dah prepare dah. Kau tinggal bawa badan kau je masa dinner tu. Lepas tu senyum sikit-sikit, kenyit-kenyit mata sikit, dah lah. Ya? Sekarang ni siapa pula Kak? Lepas Betty, Sarah, Damia, tak siapa-siapa pula lepas ni. Akak tak putus asa kan suruh saya kahwin? Alah, mestilah kan nak kau tu kahwin happy. Lagipun, ni, tak rasa ke sunyi je. Akak nak juga anak saudara yang comel-comel. Kan lepas tu boleh bawa pergi mandi swimming pool kan meriah. Jangan mimpilah Kak. Kalau akak nak rumah ni meriah, ramai orang, akak je lah yang beranak. Mal ni. Pandai-pandai berani-berani je nak peli-peli akak. Macam tak tahu je akak ni kan long distance relationship dengan Abang Main kau. Apa yang hati macam tu? Kejap. Kenapa dia susah sangat dengar cakap aku Janganlah apa yang aku fikirkan tu betul. Leganya. Pelik betul lah. Kenapa meragam perut hari ni Sunyi sangat ni. Lah, Mal ni dia keluar ke? Kenapa tak cakap nak keluar? Tak bagi tahu pun dia nak keluar. Naklah pesan apa-apa belikan. Tak boleh. Aku tak boleh biarkan adik aku macam tu. Aku kena ubah dia. Aku akan kahwinkan dia. Dia kena kahwin macam lelaki normal yang lain. Ya. Ros, kau jangan putus asa, Ros. Jangan putus asa. Mengantuknya, Beb. Itulah korang. Tengok TV sampai dah malam. Lepas tu mengantuk. Sedap kan kalau waktu-waktu macam ni dapat noodle sup panas. Bestnya, Beb. Aku tahu mana nak cari. Korang stay je. Aku pergi, okey? Hui. Lately ni, kalau aku tanya nak makan kat mana, kat sini je kau nak makan kan? Apa special kat sini? Yelah, dah makanan kat sini je sedap-sedap. Buat apa kau nak pergi tempat lain? Kalau macam ni dah pun sedap, hari-hari makan pun tak apa. Sedap kan? Makan.
Aduh, berabuk sungguh. Lagi sikit, lagi sikit. Barulah Allah. Barulah bersih macam ni. Aduh, hai. Panas. Oi, nak masak apa hari ni? Tengok macam. Dia suka makan ayam. Kita ayam belada. Ni kalau aku hidang ni, sambil peluh-peluh dia makan tu, mesti dia boleh fokus dengar apa yang aku nak cakap. Mesti dia cair punya kan? Bolehlah. Cair cili. Dia tak dengar aku cili-cilikan dia je. Senang. Hari-hariku berlalu pantas bila kau ada di sisiku. Saat kau pandang, aku lihat engkau tersenyum tersipu. Semuanya indah, biarpun ku rebah dan ku terus melangkah. Selagi aku masih ada kamu dan kau juga begitu. Mana Maya ni, Beb? Aku lapar. Itulah. Kau dengar tak? Perut aku ni pun dah buat konsert dah tau. Aku tak tahulah si Maya ni beli noodle soup ke dia beli bahan-bahan nak masak noodle soup tu. Kau dia cepat, Beb. Aku rasa kalau aku tunggu sikit lagi ni, boleh mendidih perut aku ni. Tengok aku call pun dah tak betul. Lah si Maya ni, aku lapar ni. Jomlah kita. Okey, jom. Kejap. Tapi aku nak pergi tandas dulu. Yalah, aku bayar dulu Boleh? Excuse me. Ni punya kan? Thank you. Tapi I rasa you yang perlukan sapu tangan ni kot. Dari satu kini sudah berdua. Kenapa? Dua hati bersatu dalam cinta. Ku milikmu, kau milikiku. Kita mulai hidup baru. Saya nak bayar. Oh. Berapa ya? Beza bagai langit dan juga bumi. Dua darjat sukar untuk dipahami. Ku percaya kepada cinta. Telah ku serah jiwa raga. Alah, you ni. Tahulah I jaga diri. Ni, you tu dekat sana. Ada ke mana-mana perempuan yang try you? Tak ada. Allah, sweetnya. Tak adalah. I saja je tanya. I trust you. Betul, I trust you. I dekat sini? I dekat sini dah tentulah I sedih. Sebab dekat sini tak ada siapa pun sayang I. Lepas tu, aduh, peningnya. Apa I cakap tak ada siapa
Siapa pun nak dengar kat sini. Dia buat macam pekak-pekak aja. Entahlah. Oh, itulah. Dengan you je I dapat curhat, luahkan apa yang I rasa. Jangan nakal-nakal tau. Ya? Sending virtual hug. Nampak gaya, dia lagi muda daripada aku. Tak kisahlah. Janji tak curang. Maya ni okey tak, Beb? Tak pernah tengok dia senyum sorang-sorang macam tu. Itulah. Siang tadi pun dia bawa balik makanan. Tersenyum. Dah lambat masuk office. Macam tak bersalah je. Macam ni? Boleh? Okey ni. Okey. Jalan lah dia. Sakit belakang aku. Dia. Okey. Aku dah check kat website. Ramai juga klien baru kita bulan ni tau. Itulah kan. Alhamdulillah rezeki kita. Handsome jugalah klien kita baru seorang ni. Ni sini aku tengok. Handsome lah. Akmal. Handsomenya ala-ala Mas Saleh. Kau ni okey ke tak? Macam tengok. Tak ada apa, aku nak dengar lah juga gosip korang kata handsome kan. Biasa je aku tengok. Kan, biasa-biasa je. Boleh tak? Susah. Yang ni lagi handsome. Tapi bukan milikku. Sedapnya. Macam mana Puan? Puan suka dengan makanan kami? Suka. Semua sedap-sedap. Alhamdulillah kalau Puan suka. Kalau Puan perlukan apa-apa, just inform pada saya. Tak payahlah panggil puan-puan. Panggil kakak je. Ya? Bagus awak ni pandailah yang pelanggan, ambil hati pelanggan. Tengok awak ni, hati akak yang menggelegak ni rasa lega sikit. Hati menggelegak? Akak okey ke? Akak tak okey. Biasalah kan, semua ada masalah. Walaupun adik-beradik akak sendiri yang buat hal ni. Minta maaf ya, akak terluah pula tadi. Tak apa. Akak boleh duduk dulu kat sini, makan, lepas tu tenangkan fikiran akak tu. Mana tahu masalah akak tu boleh lupa. Tak apa ke duduk lama-lama tak kacau customer? Tak apa. Nama awak siapa? Oh, saya Kalisha. Saya pun baru je kerja kat sini. Cantik macam nama dia. Tak adalah. Saya ni biasa-biasa je lah, Kak. Okeylah, akak makan dulu. Kalau perlukan apa-apa, just inform pada saya atau pelayan yang lain. Akak panggil Kalisha je. Okey, baik. Makan dulu. Ya. Okey.
Kenapalah kakak kau tu? Semua benda nak beritahu. Kalau aku jadi kau lah, aku dah keluar dari rumah tu. Tak tahan aku. Aku tak boleh tinggalkan dia, Fred. Baik buruk apa pun, dia tetap kakak aku. Kalau kau boleh tahan, tak apalah. Aku cuma cakap kalau aku. Senang-senang, kau ikut je semua rancangan dia. Kau ikut je benda plan. Habis cerita kan? Kan? Temukan cinta sejati hari ini juga. Jodoh Express Agency. Daftarlah. Mal, boleh tak kali ni kau dengar cakap akak? Akak buat semua ni bersebab akak nak selamatkan kau. Mal, akak faham kau dulu frust dengan Lia sebab dia curang dengan kau ikut lelaki lain. Tapi kena fikir, takkan sampai bila nak macam ni? Saya hidup macam ni pun tak kacau siapa-siapa, termasuk akak. Tak kacau siapa-siapa? Tengok sini. Kau cakap kau tak susahkan siapa-siapa. Hati aku kau dah fikir? Aku susah hati tengok kau macam ni tau. Mal, tolonglah faham Mal. Kau jadi aku. Kau ingat aku tak susah hati ke tengok kau macam ni? Aku sedih. Okey, sekarang akak nak saya buat apa? Ejen cari jodoh. Kau biar betul, Mal. Kau dah fikir masak-masak ke? Aku malas nak gaduh dengan dia, Fred. Nanti pusing-pusing dia cakap aku ni adik dahaka pula. Tapi bagus juga idea kakak kau. Agensi mencari jodoh. Nanti kau dapat jodoh elok, aku pula nak try. Kau ingat aku ni tikus mak mangkau. Lah, sekarang nak melawak pun tak boleh. Tak payah nak bergurau. Ni. Ada klien teks aku. Patutnya projek ni kau yang handle. Tapi entah kenapa dia teks aku. Kau teks ada sini. Lepas tu, turn right. Okey, turn right. Ya, terus lagi. Turn left. Sekarang? Apa pula? Mana boleh tembus kat sini? Tak betul lah dia ni. Aduh, terus lagi. Terus lagi. Aduh, manalah ni. Tak bolehlah macam ni. Sebab klien kan dah janji dengan kita. Boy, sedap aja dia catwalk depan kita lepas langgar kita. Ingat tak sakit ke? Sakit lah. Hui, tak ada adab betul lah perempuan zaman sekarang ni. Janganlah, tolonglah. Janganlah bakal adik ipar aku macam ni. Jangan. Adab. Dah sampai! Sampai dah sampai. Aku dah penat dah. Okey. Jodoh Express Agency, hello!
Ada orang? Ya, Cik. Ada apa-apa boleh saya bantu? So, Cik datang sini untuk dapatkan khidmat cari jodoh dari kami. Macam itulah cadangannya. Cik dah ada ke calon yang kita orang satukan dengan Cik? Bukan. Bukan untuk I, tak. Jodoh untuk adik I. Oh, macam tu. Ya. Cik ada bawa profil adik Cik itu? Sekejap. Elok nak tunjuk yang perempuannya pula. Of course. Ini dia. Ini perempuan yang I cuba nak jodohkan untuk adik I. Lovely kan? Oh, so lovely. Ya, pilihan I lovely. Okey, Cik. Kalau macam tu, nanti Cik email je semua profil-profil tu dekat kami. Okey? Boleh? Cik pandai email kan? Of course lah, pandai. Semua ni cuti sakit ke? Jawab berdua je kat sini. Actually, company ramai orang. Tapi dia orang ada yang kerja luar. Tapi yang main kat sini 3 orang. Ada lagi seorang, dia keluar sekejap. Betul. 3 orang je nak buat job ni. Boleh ke? Cik, apa tadi Cik Ros kan? Yes. Cik Ros, walaupun kita orang ni cuma 3 orang je, tapi dah ramai sangat pasangan yang kita orang jodohkan tu. Cik serahkan je dekat kita orang akan settlekan semua. Confirm menjadi plan kita orang ni. Confirm ya? Oh. Thank you. Cuma adik I tu dia different sikit. Different? Dia different macam mana tu? Boleh tak? Boleh, Cik. Boleh tak? Boleh. Jangan risau. Okeylah, Cik. Nanti Cik serahkan je semua detail-detail tu dekat kita orang. Okey? Alright. Email. Oh, ya, email. Apa? Oh, email. Oh. Untuk aku madamkan Lisha tu, aku tak setuju kita buat job tu. Apa hal pula Maya ni? Tiba-tiba tak setuju pula job ni. Tak. Selama ni kita tak pernah tahu tolak job. Kau tiba-tiba nak berubah pula. Kau dah kenapa? Okey. Sekarang ni kita dah banyak klien yang berdaftar dengan kita tau. Takkan kita nak potong queue macam tu je? Tak adil lah. Yang tu kau jangan risau. Yang tu aku akan settlekan. Keutamaan kita sekarang ni adalah klien ni. Aku setuju. Lagipun kau tahu tak, kakak dia bayar kita mahal gila untuk job ni. Dia siap dah bayar full payment dengan extra lagi. Kau jangan macam-macam. And one more thing. Kakak dia ni memang nak kita jodohkan adik dia dengan perempuan pilihan dia tu. Sebab adik dia tu sesuatu. Sesuatu? Ni, akak dah hantar dekat kau WhatsApp gambar perempuan yang akak nak kenalkan dengan kau tu tau. Nanti tengok ya. Dekat agensi pun akak dah hantar dah. Kalau tak guna agensi pun tak apa, Kak. Biar saya kenal perempuan tu sendiri.
Cik. Boleh tak nak pinjam masa Cik sebentar? Boleh. Tapi boleh tunggu sekejap? Boleh, tak ada masalah. Okay, nanti waktu saya rehat, saya pergi kat Cik. Ya? Okey? Tak boleh jadi. Aku kena buat sesuatu untuk gagalkan rancangan dia orang. Apa ini? Apa nak dikata, semua senyum gelak tawa, air mata suka duka. Lihat jauh ke hatiku, rasakan yang ku rasa. Cintaku selalu ada, dam daram darara. Nampak bergaya, selipar jebun buat aku selesa. Kan ku cuba dan terus cuba untuk berubah demi cinta. Oh, 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 oh. Banyak dugaan yang datang mencuba kita, namun cinta atasi segalanya. Ku percaya pada cinta, susah senang tetap bersama. Biarkan dunia menentangmu, biar apa nak dikata, semua senyum gelak tawa, air mata suka duka. Lihat jauh ke hatiku, rasakan yang ku rasa. Cintaku selalu ada, dam daram darara. 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 Aku tak boleh diam je ni. Kena buat sesuatu.
Lama lagi ke you nak pandang I macam tu? Sorry Encik Akmal. By the way, hari ni kami panggil Encik Akmal datang syarikat kami sebab nak mula pertemuan antara Encik Akmal dengan Encik Kalisha. Oh ya. Yeah. By the way, Cik Akmal pernah bercinta tak? I tak rasa soalan macam tu you patut tanya dekat I. And I tak suka share personal thing I dekat orang yang baru I jumpa. Contohnya kalau I tanya dekat Encik Maya, Encik Maya dah ada boyfriend. See? Cik Maya pun tak berapa selesa bila I tanya macam tu. Kan Cik Maya? Pun korang nak plan awal-awal wedding si Akmal dengan Kalisha kan? Sebab diorang tu confirm jadi. Ni pelawak. Ni pelawak. Ni pun aku boleh buat sendiri ni. Touch by Rose. Kenapa tak ada ya? Kemana pula fail maklumat tu pergi? Saya keluar kejap lah. Macam lama je Fasha ni kan? Sekejap. You still simpan? Mestilah simpan. Bukan nak buang pula. Alah, saya jumpa awak ni, saya pulangkanlah. Manalah tahu lepas ni kok you makan comot lagi ke? You still boleh gunakan sapu tangan ni. Macam mana file tu boleh hilang? Tak, sekarang ni macam mana? Esok patutnya diorang dah jumpa tau. Tapi maklumat tu kita tak bagi lagi dengan Cik Akmal. Tak apalah. Untuk pertemuan esok tu, kita play safe je. Buat yang biasa-biasa je. Dah, pergi jalan rancang benda tu. Okay. Ya, Cik. Boleh saya bantu? Saya nak buat tempahan makanan untuk 100 orang anak yatim. Boleh ke? 100 orang? Cik nak order ni untuk bila ya? Untuk besok. Esok? Kalau macam tu, isi form dululah. Okey. Isi kat sini. Okey?
Mulilah hati Cik ni. Banyak pahala yang Cik dapat dengan sedekah macam ni. Tapi kan korang perasan tak yang Encik Akmal dengan Encik Khalisha tu sepadan sangat lah? Aku setuju. Kalau dari segi fizikal memang tip-top. Tapi dari segi Akak ni kan berkenan sungguh dekat awak. Saya ni biasa-biasa je lah, Kak. Tak ada apa yang istimewa pun. Apa pula tak ada istimewanya? Istimewa. Contohnya, ni. Akak cakap je dengan awak, akak teringin nak makan apa. Tiba-tiba dah datang, sedap pula tu. Terima kasih tau. Sama-sama. Duduklah makan sekali. Tak boleh, Kak. Saya tengah kerja ni. Tak apa, akak makan. Hari ni saya belanja akak. Tak payah belanja lah, akak boleh bayar. Tak apa. Makanan kat sini tak adalah mahal sangat. Lagipun memang saya niat nak belanja akak sebab nak tengok hati akak ada ke tak mengelegak macam hari tu. Menggelegak lain sekarang ni. Makan-makan. Ya? Akak makan kan? Makan. Tengok akak makan dong. Sedap ni. Sedap tak? Sedap. Special tau tu. Ya, profil next klien baru kita. Quite interesting tau. Yang perempuan pula. Okay lah, guys. Aku dah jumpa Fa, Encik Akmal dengan Cik Khalisha. Mana kau jumpa ni? Itu. Hari tu aku cari tak ada. Hari ni aku jumpa pula. Kau sure ke ni? Tante kau yang salah letak kot. Apalah, make sure lepas ni tak jadi macam ni lagi. Apalah, tengoklah ni. Udah ke? Okey lah, not bad. Ada harapan ni, ada harapan. Boleh. Plan lah macam mana nak buat ni kan? Okey, bos. Hari-hariku berlalu pantas bila kau ada di sisiku. Saat kau pandang, aku lihat engkau tersenyum tersipu. Semuanya indah, biarpun ku rebah dan ku terus melangkah. Selagi aku Cik Akmal, anak-anak yatim hari tu suka tak dengan makanan yang Cik Akmal sedekahkan? Oh ya, alhamdulillah dia orang suka. Lagipun saya memang suka makan kat sini. Makanan kat sini semua sedap. Alhamdulillah. That's why saya pun order makanan kat sini. Okay. Terima kasih Encik Amal. Sama-sama. Jemputlah duduk teman saya makan. Tak boleh Encik Akmal. Saya tengah kerja ni. Kejap je. Jemput duduk. Awak suka apa yang Khalisha? Suka? Maksud saya minat. Saya minat. Okey, biar saya teka. Kalau perempuan cantik macam awak ni, mesti awak minat bola kan? Kan? Actually saya pun minat bola juga. Kalau dia beri pilihan antara
bola dengan orang, saya pilih bola tau. Lagi satu. Saya ni peminat K-pop. Awak mesti minat juga kan? Kalau tak silap saya, ada satu kumpulan baru ni nama BCS. Lagu dia orang semua sedap. Best. Awak nak dengar tak? Saya boleh... Cik Akmal, saya kena sambung kerja ni. Saya minta dia dulu Plan kita gagal. Gagal. Cik Akmal cakap dia dah buat dah semua yang kita bagi tahu kat dia. Tapi fail. F-I-L-E. Fail. Kita nak pergi sekali, dia tak bagi. Tengok sekarang. Kan dah susah. Kenapa tak sedap? Kau yang masak Order benda. Makanlah, makan. Tak sedap. Fail pun salah dia. Nak komplain. Betul lah. F-I-L-E. Fail. Fail. Gila belajar ABC balik. Selera lah. Kenapa korang selera sangat ni ya? Anak, bagi aku. Ni. Fasha suka makan banyak. Saya lapar. Ambil. Korang tak risau ke? Ambil. Makan bagi kita. Ambil makan. Pasal aku? Apa yang makan kau tak sedap kan? Kita lapar. Cik Akmal. Ni, saya dah buat bekal untuk awak. Awak rasalah. Ada apa dalam makanan ni? Ada udang kering ke? Ya. Ada kot. Kenapa semua plan tak jadi? You sengaja nak kena adik I. Puan. Apa kata kalau kita masuk office saya, kita bicarakan dalam sana? Sejuk sikit? Tak nak duduk, tak nak bincang apa pun. Sekarang ni cuma nak dengar. Kenapa semua tak jadi? Sabar puan. Kita orang pun tak tahu macam mana boleh jadi macam ni. Kita orang kena selidik dulu. Kita orang pun tak boleh nak bagi puan jawapan sekarang. Dia ni gigit nanti. Puan sabar. You yang langgar I sama sikit depan office hari tu. Aduh, manalah ni. Tak bolehlah macam ni. Sebab klien kan dah janji dengan kita. Okey. Puan. Saya minta maaf puan. Saya betul-betul tak sengaja pun. Saya minta maaf ya. Dah zaman purba nak minta maaf lah. You daripada dalam tu kan? Maknanya you boss. Aduh, kenapalah? Memang agensi ni problem rupanya. Dengar sini baik-baik. I nak duit balik! Dengar! Cari duit balik! I nak duit balik! Puan. Aziz ni siapa lah macam ni? Password pula.
ni. Okey. Jalan lah Lilo. Sakit belakang aku. Ni apa ni? Ni, baby ni. Kenapa dengan Farid ni? Apa Kak merepek ni? Bila masa pula? Apa pula merepek? Dah terang-terang tulis baby. Farid ni kenapa? Kau cakap tu betul. Kau ada apa-apa ke dengan dia? Ish, tak adalah Kak. Betul ni? Ya. Kau betul ni? Kau macam tu. Ni kau sengaja kan? Ha? Kau yang gagalkan semua play agency tu, betul? Aku ghosting sekejap lagi kau. Siapa pula tu? Sheila baby. Cakap tu. Morning. Awal-awal pagi lagi muka dah monyong je. Susahlah rezeki nak masuk je ni. Happy kau Maya. Aku tak sangkalah selama ni kau yang rosakkan plan kita orang. Kau cakap apa ni? Okey, Kurang aku minta maaf sangat-sangat sebab aku terlalu ikutkan perasaan aku sampai aku buat macam ni. Patutlah kau tak bersungguh pun untuk projek ni. Rupanya selama ni kau memang sengaja nak kenakan kita orang kan? Apa motif kau sebenarnya, Maya? Aku sukakan Cik Akmal. Kau tahu kan kita plan nak satukan Akmal tu dengan pilihan kakak dia. Apa sebab kau tak boleh nak buang perasaan kau kat klien kita? No, Sheila. Aku dah lama sukakan dia. In fact, aku kenal dia lama sebelum dia jadi klien kita lagi. Ni habis kan? Ni rasa mimin. Korang pun tahu aku jenis perahsia kan? Aku tak mudah nak luahkan perasaan aku pada sesiapa pun. Oh ya, termasuk perasaan you pada I. I sebenarnya nak minta maaf. Betul, I minta maaf sangat-sangat sebab hari tu I mengamuk, lepas tu I salahkan you all, I tuduh yang bukan-bukan. Tapi sebenarnya salah tu daripada I juga. Sebab I buruk sangka pada adik I sendiri.
I baru tahu yang adik I ni sebenarnya dia tak ada masalah. Dia normal. Sebab tu I rasa bersalah sangat sebab fikir yang bukan-bukan. Yang paling penting, hati I lega. Dia sebenarnya dah ada pilihan hati. Sebenarnya kes sabotaj plan korang tu bukan berpunca daripada Maya yang tukar semua maklumat Kalisha. Semua berpunca daripada I yang buatkan keadaan jadi huru-hara sampaikan Kalisha yang menjadi mangsa. So, korang tak perlulah gaduh-gaduh lagi, okey? Kurang. Aku minta maaf Maya, selama ni I tahu you selalu patikan I dekat restoran tu. Tapi tanpa you sedar, sebenarnya I pun selalu patikan you. Even sebelum you kenal I dah lama kenal you. Pertama kalinya jantung berdetak laju, terpandangkan wajah kau ratu idamanku. Cinta pertama tanpa bicara mencuri jiwaku, terbang bersama raikan cinta denganmu, menarilah. I nak jadi kayu isteri I. Dari satu kini sudah berdua, dua hati bersatu dalam cinta. Ku milikmu, kau milikiku, kita mulai hidup baru. Oh 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 oh. I dah lama cinta kayu, Maya. Beza bagai langit dan juga bumi, dua darjat sukar untuk dipahami. Ku percaya kepada cinta, telah ku serah jiwa raga. Biarkan dunia menentangmu, biar apa nak dikata, semua senyum gelak tawa, air mata suka duka. Lihat jauh ke hatiku, rasakan yang ku rasa. Cintaku selalu ada, dam daram darara. Nampak bergaya, selipar jebuk buat aku selesa. Kan ku cuba dan terus cuba untuk berubah demi cinta. Oh 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 oh. Banyak dugaan yang datang mencuba kita.